Ramai pemula FB Pro datang pada saya dan mengadu, saya nak sangat buat konten. Tapi, masalahnya saya tak tahu nak mula dari mana. Nak cerita pasal apa pun tak tahu. Kalau awak pun rasa macam ni, tahniah. Sebab video ini saya buat khas untuk awak. Serius, hari ini, saya nak tunjukkan cara paling mudah, paling simple dan paling tak pening untuk awak tentukan niche dan bina hala tuju konten. Saya panggil benda ni kompas content. Kompas inilah yang akan menentukan sama ada konten awak akan naik dan viral atau tersangkut dekat situ saja tak pergi mana-mana. Kalau awak serius nak jadikan FB Pro sebagai salah satu platform pendapatan jangka panjang, tolong, sebelum post apa-apa, tonton video ni sampai habis. Penting sangat ni. Kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Kenapa penting sangat nak kena tentukan niche ni? Tak boleh ke saya post je apa-apa yang saya suka? Jawapannya, boleh, tapi susah nak naik. Sebabnya mudah. Niche ini ibarat lampu suluh yang membantu kita nampak jalan dalam gelap. Pertama, ia bantu kita kenal siapa sebenarnya penonton kita. Kita bercakap dengan siapa? Dengan mak-mak, dengan student, atau dengan orang yang baru nak berniaga? Kedua, bila kita dah kenal audience, kita jadi tahu apa masalah mereka yang kita nak bantu selesaikan. Konten yang terbaik adalah konten yang bagi solusi. Ketiga, ia mengelakkan konten kita jadi macam rojak. Hari ni cerita pasal kucing, esok pasal politik, lusa pasal masak-masak. Audience pun pening, dia ni sebenarnya konten creator apa? Paling penting, bila niche kita jelas, Facebook punya sistem pun lebih mudah nak tolak atau push konten kita kepada audiens yang betul. Barulah konten kita sampai kepada orang yang memang berminat. Dan akhir sekali, ia membuatkan kita lebih konsisten. Tak adalah setiap hari pening kepala fikir, aduh, nak post apa pula hari ni? Pendek cerita macam ni. Kalau niche tak jelas, konten pun akan jadi kabur. Bila konten kabur, audiens tak kenal kita. Bila audiens tak kenal kita, kenapa mereka nak follow? Ramai sangat orang yang berbakat gagal di FB Pro bukan sebab mereka tak pandai, tapi sebab dari awal lagi mereka tak pilih niche. Jadi, apa agaknya niche yang sesuai untuk kita yang baru nak mula ni? Okey, jangan risau. Saya dah senaraikan beberapa niche yang paling popular dan paling senang untuk pemula FB Pro macam kita. Dengar baik-baik ya. Pertama, niche pendidikan atau perkongsian ilmu. Ini memang sentiasa laku keras. Kedua, motivasi atau peningkatan diri. Orang suka dapat semangat baru setiap hari. Ketiga, kewangan mudah atau bisnes kecil. Ajar orang cara simpan duit, cara mula bisnes dari rumah. Kemudian, yang paling legend, masakan dan resepi. Yang ni takkan pernah mati. Seterusnya, parenting dan kekeluargaan. Berkongsi tips jaga anak, urus rumah tangga. Atau cerita kehidupan harian. Ini pun kuat. Jadikan kehidupan biasa awak sesuatu yang luar biasa untuk dikongsi. Kita juga ada niche hobi. Contohnya macam berkebun, menjahit, DIY, atau apa-apa saja yang awak suka buat. Ada juga niche teknologi dan tutorial ringkas. Ajar orang cara guna aplikasi, cara edit video guna telefon, simple-simple je. Dan akhir sekali, inspirasi perjalanan. From zero to something. Kongsikan kisah awak dari tak tahu apa-apa sampai dah mula nampak hasil. Semua niche yang saya sebut ni memang ramai orang buat. Tapi jangan risau. Ia masih sangat luas dan tak tepu pun. Kek dia besar, semua orang boleh dapat bahagian. Jadi, pilih satu yang paling dekat dengan hati dan kehidupan awak. Jangan pilih sebab orang lain buat, pilih sebab awak suka. Okey, sekarang bahagian paling penting. Macam mana nak tentukan niche dengan tepat, tanpa rasa pening kepala sampai nak migraine? Saya ajar cara paling mudah. Cuma perlu tanya diri sendiri 3 soalan mudah ni je. Soalan pertama, saya minat apa? Jujur dengan diri sendiri. Apa benda yang awak boleh buat atau cakap berjam-jam tanpa rasa bosan? Sebab kalau awak tak minat, saya jamin awak takkan bertahan lama. Nanti baru sebulan 2 dah rasa lemau. Soalan kedua, saya pernah lalui apa? Ini lubuk emas content.
Pengalaman hidup kita adalah konten yang paling jujur, paling real, dan paling orang boleh relate. Contohnya, awak mungkin bukan pakar FB Pro, tapi awak pernah mula dari zero, dari tak tahu apa-apa. Proses pembelajaran awak tu sendiri dah boleh jadi satu niche yang sangat kuat. Dan soalan ketiga, saya boleh bantu selesaikan masalah apa? Fikirkan, apa kemahiran kecil atau pengetahuan yang awak ada yang boleh bantu orang lain? Konten yang menyelesaikan masalah, walau sekecil mana pun, adalah konten yang sangat disukai ramai. Contoh lain, awak seorang ibu yang suka masak resipi mudah dan cepat untuk keluarga. Itu pun satu niche yang hebat. Atau contoh lain, awak suka sangat tanam sayur dekat belakang rumah. Itu pun niche yang sangat powerful. Ingat, niche yang baik bukan apa yang awak paksa diri untuk buat, tapi apa yang awak natural dan seronok buat. Itulah kuncinya. Baiklah, bila awak dah pilih niche, jangan terus melompat pergi buat konten tau. Sabar dulu, kita masuk fasa kedua, iaitu membina kompas konten. Kompas inilah yang akan jadi pemandu arah supaya perjalanan kita sebagai content creator tak tersesat atau berpusing-pusing di tempat yang sama. Kompas konten ini ada 5 elemen penting. Dengar betul-betul. Elemen pertama, siapa audiens awak? Kena spesifik. Contoh, pemula FB Pro yang masih blur dan tak tahu nak mula dari mana. Atau, mak-mak yang sibuk bekerja tapi nak masak makanan sihat yang cepat. Atau, orang yang teringin nak belajar berkebun tapi tak ada tanah luas. Bila kita kenal audiens, kita tahu cara nak bercakap dengan mereka. Elemen kedua, apa misi konten awak? Misi ni macam tujuan murni awak. Contohnya, misi saya adalah nak bantu pemula FB Pro supaya mereka tidak tersesat dan putus asa. Atau, misi saya nak berkongsi perjalanan saya sebagai seorang creator untuk bagi inspirasi. Atau, saya nak bantu orang lain masak makanan yang sedap dan mudah. Misi ini akan jadi pembakar semangat awak. Elemen ketiga, gaya penyampaian. Awak nak jadi creator yang macam mana? Yang santai dan kelakar? Yang realistik dan straight to the point? Yang bagi vibe macam mak-mak prihatin? Atau vibe macam abang-abang atau kakak-kakak yang sporting? Pilih satu identiti dan kekal konsisten. Inilah yang akan buat orang ingat awak. Elemen keempat, yang ini sangat penting. Content pillars atau tiang-tiang konten. Ini adalah 3 hingga 5 kategori utama topik yang akan awak sentiasa ulang-ulang dalam konten awak. Contohnya, kalau niche awak adalah FB Pro untuk pemula. Tiang konten awak mungkin 1. Tips untuk pemula 2. Tutorial ringkas 3. Perkongsian perjalanan sendiri 4. Motivasi untuk creator dan 5. Info terkini tentang FB Pro. Bila ada tiang-tiang ni, sumpah, idea awak takkan pernah putus. Awak cuma perlu pusing-pusing je antara tiang-tiang ni. Dan elemen kelima, hala tuju jangka panjang. Tanya diri sendiri, selepas setahun jadi creator, apa yang aku nak capai? Adakah awak nak bina satu community yang aktif? Adakah awak nak monetize page untuk jana pendapatan? Mungkin awak nak buka kelas online? Atau nak lancarkan produk sendiri? Hala tuju ini membantu awak untuk sentiasa fokus dan tak mudah terpesong dengan trend yang datang dan pergi. Kalau kelima-lima elemen kompas ini jelas, saya jamin konten awak akan berjalan dengan sangat lancar, idea takkan pernah putus, dan page awak akan mula berkembang dengan sihat. Jadi, itulah dia cara paling mudah untuk pemula FB Pro tentukan niche dan bina hala tuju konten. Senang, kan? Ingat pesan saya. Awak tak perlu jadi pakar untuk bermula. Awak tak perlu tunggu jadi perfect baru nak post. Awak cuma perlu jadi versi diri sendiri yang sudi membantu orang lain. Walaupun dengan satu tips kecil, itulah yang akan buat audiens suka dan kekal dengan awak. Kalau awak rasa video ini betul-betul membantu dan membuka mata awak, jangan lupa tekan butang follow dan share. Saya akan sambung lagi dengan banyak lagi panduan mudah dan simple, khas untuk pemula FB Pro macam kita. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.